Favorite movie agak. Hai, jemput masak. Kau buat bisnes apa Okey, akak buat kedai cermin mata ataupun kita panggil optometris lah ya. Yang mana kita bukan sahaja cek power mata tapi kita cek kesihatan mata juga. Boleh cek penyakit-penyakit mata dan juga masalah-masalah lain. Berapa lama akak dalam bisnes ni? Dalam bidang optometri ni, actually akak dah 26 tahun dalam bidang optometri. Tapi kedai ni dah beroperasi selama 7 tahun. Kalau datang kedai ni, kita cek mata. Yang ni cek percuma untuk cek power mata sahaja. Seterusnya, bila dah masuk sini, boleh duduk kat sini lah. Yang ni adalah bahagian pertama sekali kita cek power mata. Tahu masalah mata, ada masalah mata ke tak? Maksudnya rabun ke tak? Kalau masalah rabun sekalipun, kita kena cek kesihatan mata. So, untuk kita tahu mata kita sihat ke tak, kita akan cek yang ini. Yang ini kita panggil slit lamp. Ini bahagian luar mata kita cek. Bahagian kornea, tengok masalah dry eye ataupun cataract. Kita boleh tengok juga cataract yang ni. Selepas tu, baru kita cek bahagian dalam mata. Dalam mata kita cek guna ni. Kita panggil fundus camera. So dengan fundus kamera ni, kita boleh cek bahagian dalam mata. Boleh nampak selalu darah, sama ada masalah ke tak, ya. Terutama sekali pesakit diabetes lah, sama ada bocor ke, ada pendarahan ke. So bila ada masalah, kita dapat refer ke hospital dengan secepatnya lah, supaya tak terlambat nak jumpa doktor. Apakah cabaran akak dalam industri optometri? Cabaran dalam bidang optometri ni, satunya actually kadang-kadang diorang ni tak dapat bezakan optometris atau optician. Sedangkan optician tu tak boleh cek kesihatan mata, optometris boleh cek kesihatan mata. Itu nilai tambah yang kita ada lah. Sebenarnya kalau kita tahu kelebihan cek mata dengan optometris, jadi kita rasa macam ada value added bila kita cek mata dan buat cermin mata dengan optometris. Apa tips nak jaga mata? Tips penjagaan mata untuk kita sebenarnya, untuk pemeriksaan mata kita galakkan cek mata setahun sekali. Bukan setakat cek power mata tapi cek kesihatan mata. Tahun sekali datang cek mata. Kalau untuk kanak-kanak 6 bulan sekali boleh cek mata, tengok perubahan. Sama ada perubahan power ataupun perlu pakai spek atau tak perlu pakai spek. Dan yang seterusnya, untuk yang suka tengok gadget, tengok phone, yang tu amalkan 20-20-20 rules. Kalau dah tengok phone atau komputer 20 minit, rehat 20 saat, tengok benda sejarak jauh 20 kaki. Tu mata kita dapat rehat lah. Tak adalah penat sangat sakit kepala nak tengok gadget semua tu. Untuk orang sihat yang tak pakai spek, perlu cek mata dalam setahun tu? Memang kalau orang yang tak ada masalah tu digalakkan juga untuk cek power mata ataupun cek kesihatan mata. Setahun sekali datang cek. Percuma sahaja. Okey, sebab kadang-kadang masalah tu kita tak rasa tapi mungkin ada masalah. Yang senyap-senyap dia ada. Okey, soalan terakhir. Favorite movie agak? Favorite movie Favorite movie selalunya movie Tamil atau Korea lah Kak suka. Saya cakap terima kasih. Sama.